Ada apa dalam kotak? Adakah ia barang baik? Kotak hitam. Oke, hai, assalamualaikum semua. Bertemu lagi di channel saya di Farid Studio. Hari ini saya nak mengajak anda untuk tengok apa benda dalam kotak ni. Saya pun lupa tengok dekat aplikasi Shopee saya ni apa yang saya order sebenarnya. Ada beberapa barang yang saya order, tapi tak tahulah kotak apa ni. Ada juga saya order kit, tapi biasa kit ni dia sampai dalam kotak yang biasa 4 segi tu kan, ataupun memang kit yang sampai ni. Tak apa, kita buka dulu. Lagipun kita sebelum confirm terima, kita kena tengok dulu barang kita macam mana kan. Okey, jadi kita buka dulu kontainer apa ni. Satu box kontainer berwarna putih dengan tutup warna pink. Apakah di dalamnya? Okey, disil lagi dengan plastik plastik lagi. Tapi rasanya ini memang kit kot. Sebab rasanya selain kit tak ada barang-barang besar yang saya order setakat ni. Tapi kit tak pernah pula sampai dalam kontainer macam ni. Okey, kita buka dulu. Okey, alhamdulillah terbukti memang kit Jadi kit apa ni? Okey, bagus juga kedai ni. Dia siap bagi kontainer keras. Jadi ni kitnya sangat terpelihara dengan kotak-kotaknya sekali. Ada rasa-rasa kit apa ni. Okey, kotak-kotaknya sekali terpelihara. Apa ke nama kedai dia ni? Dia tidak tulis pula nama kedai dia. Okey, nama saya ni sulit dan private and confidential lah. Tapi nama kedainya saya lupa apa, nanti saya cek balik dekat Shopee. Kalau tak silap saya Alan 1401 ke apa nama kedai, tapi ni alamat dia. Okey, kiranya sangat recommended lah untuk anda yang mau membeli kit secara online. Sebab kit itu sangat terpelihara. Tengok ni, dengan yalah kontainer macam ni kan, kita boleh pakai lagi buat simpan apa-apa. Dah macam unboxing kontainer pula. Banyak benda boleh simpan. Bagus. Okey, jadi tak apa, kita tinggalkan dulu. Jadi ini adalah kit yang kita nak unboxing pada hari ini. Okey, ini adalah terbaru dari siri Mark Frame, yang mana okey, boleh nampak
Okay, kit yang bernama Markframe Philippine Cup Special. Okay, apa yang special dengan kit ni? Didatangkan dengan 2 card, biru dan merah. Okay, 1/32 scale mini 4WD Ref Series limited edition. Come with 2 body part color and 2 type of sticker. Okay, snap together assembly. Maksudnya ini adalah gambar kit sebenar. Dah pasang siap, ambil gambar. Oh, kelabu pula. Okay, snap together assembly. Apa lagi ditulisnya ni? Ada skru, tak ada gam, ada motor, bateri tidak disediakan macam biasalah. Okey, jadi ini chassisnya dari bahan ABS dengan warna silver, single shaft motor, low friction, small diameter, low profile tire warna black dengan ada print lah, print pada tayar. Carbon reinforced wheel, dish type. Wow, ini mantap sekali ya. Low friction, resin epak. Okey, epak pun daripada plastik lah. Gear cover ETC white. Okey, semua warna putih epak dia. Light blue plated body dan red plated body. Ada biru muda dengan merah body dia. Gear ratio 351. Jadi ini gear super speed lah. 13 mm roller dia lah ni. Okey, ini chassis dia kalau sudah siap dipasang nanti. Okey, FMA chassis Okey, Markframe ni dia FMA chassis. Dia engine dekat depan lagipun sebelum ni banyak dah video sebelum ni saya sangat bertumpu pada Super 2 jadi kita tinggalkan sekejap Super 2. Kita buat unboxing untuk kit-kit yang lain lah pula. Okey, ini tak ada apa. Okey, ini contoh body merahnya Okey, smart dan bergaya sekali Ada bendera Filipina sekali. Item number untuk Markframe Philippine Cup Special ni 92462. 92462. Jadi item Tamiya yang bermula dengan angka 9 ini adalah limited edition Okey, boleh dapatkan awal-awal kalau berminat dengan Markframe ni sebab kemungkinan nanti harganya takut akan melonjak naik lah. Jadi ini adalah contoh 2 bodinya dan ini stiker. Okey, mungkin yang ini untuk merah Yang ni mungkin untuk biru. Tak pastilah. Mungkin ada manualnya nanti. Okey, ini tak ada apa. Ini pun sama. Baru Ini memang kit yang agak baru, kit terbaru. Memang terbaru dari siri Markframe 2025 Tamiya made in Philippines. Sudah tentulah sebab ini Filipin punya cup Okey, yang ni diposingkan dengan body yang berwarna biru. Sama saja. Okey, tak ada apa lagi. Jadi mari kita bongkar apa kat dalam dia Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula sekali terlihat kaulnya yang berwarna biru biru muda plated dengan biru berkilat lah. Biru metalik. Okey, di print dengan tulisan Tamiya kat sini Di belakangnya mungkin okey, ada tertulis ABS. Bahannya dari ABS Oh, biasanya Tamiya biasa pakai stapler, tapi sekali ni dia macam pakai, dia dah pakai yang ni, dia dah pakai
macam wrapping tu, apa benda dia panggil ni. Biasa pakai stapler. Tamiya pun dah maju sekarang. Okey, boleh nampak bahan dia ABS. Okey, dari ABS bahannya. Jadi ini adalah bodinya yang berwarna biru. Dan terdapat satu lagi body yang berwarna merah. Sama diprintkan dengan Tamiya dekat depannya. Di belakangnya tertulis ABS, menunjukkan bahannya adalah dari ABS. Okey, boleh nampak Ini adalah tayar dari jenis hard dengan tulisan Philippine Cup The Brickyard. Apa yang nama Brickyard ni? Tak tahulah apa keperlumbaan dia ke apa, tak pasti. Tapi okeylah, cantik juga tulisan dia. Dengan tayar yang berwarna hitam, jenis hard. Boleh dibuat lah kalau mau buat lumba kan. Okey, di sini macam biasa, enjinnya grease, gear 351, pinion warna hitam, pinion karbon yang dia pakai ni. Propeller shaft dengan pinion berwarna putih. Biasanya memang warna putih lah kalau untuk FMA chassis motor, jenis standard motor, tapi saya tak pastilah ini SMC atau Mabuchi. Yang tu saya tak pasti, saya tak pandai membezakan motor ini dari jenis apa. Okey, tak ada masalah. Okey, ini adalah warna grey warna grey, warna silver. Wah, sangat cantik sekali body itu, apa ni, chassisnya ya. Okey, ada logo Tamiya dekat depan sini. Apa lagi ditulis pada chassisnya? 2017 Tamiya 18707. Okey, ini code item untuk chassis lah. Okay, boleh nampak betapa halus dia punya finishing. Okey. Dan ini dia rim. Apakah benar dia dari bahan karbon? Mari kita lihat sama-sama. PACF. Betul boleh nampak tak nampak. Boleh nampak PACF. Okey, nampak. PACF. Maksudnya rim dia dari bahan karbon. Ini memang boleh stok-stok dah boleh buat race ni. Rim karbon. Dan ini adalah A-part-nya didatangkan dengan warna putih. Semua tak ada pakai stapler, tidak menggunakan stapler. Oh, ini ada dia pakai stapler pula yang ni. Cuma untuk bahagian body dia dia pakai limit tu. Okey, FMA chassis. Dan ini ini adalah dia punya roller stay belakang Okey, untuk FMA chassis memang dia ada roller stay belakang, didatangkan berbeza dengan part berbeza terpisah. Kebiasaan kita tengok pada chassis-chassis lain seperti chassis VZ ke Super 2 ke, dia roller stay belakang dia dekat A-part ni tapi untuk FMA tak ada, dia terpisah macam ni.
Dia ikut color pada chassisnya. Okey, seterusnya ini adalah manual booknya. Dalam bentuk pamphlet bukan buku, bukan dibukukan. Okey, pemasangan dia macam biasa. Okey, selesai. Pemasangan selesai. Jadi kita tengok body, untuk pemasangan body stiker dia. Macam mana tu? Tidak di... Oh, bahasanya pula bahasa Filipin ya. Bahasa Filipin. Ang numero, ang stiker ay paraho para sa pula. Yo, mana kita nak faham ni? Okey, tak apa. Mungkin boleh tanya orang Filipin. Okey, mungkin kalau tengok macam warna dia ni macam gelap-gelap sikit. Ini mungkin merah punya pemasangan dan yang cerah-cerah ni mungkin biru lah kot. Tapi mungkin kita tengok stikernya dulu. Macam mana dengan stiker dia. Okey, yang ni kertas amaran biasa. Kertas kuning ni. Dekat mana-mana kit pun dia akan ada. Jadi ini untuk stikernya Okey, kita sudah, kalau kita tengok pada stikernya kita sedia faham lah. Kalau yang biru ni mungkin biru lah. Kalau yang merah ni mungkin merah lah. Tapi kita boleh. Okey, kalau kita pandu pada kotaknya yang biru ni, tengok kokpit dia. Okey, yang body biru dia ni, kalau kita tengok kat sini, kokpit dia berwarna hitam kan. Jadi inilah untuk yang biru. Kalau kita tengok yang body merah ini pula, kokpitnya berwarna biru. Jadi terbuktilah ini stiker untuk merah punya body, yang ni stiker untuk biru punya body. Okey. Jadi bendera Filipin ni bolehlah pilihan sendiri. Kalau kita nak tampal, bolehlah ditampalkan di tempat yang dikatakan ni. Kalau tak nak tampal pun tak apalah, bendera Filipin kan. Okey. Jadi apa lagi? Okey, dia ada tulis atas ni red plated body. Jadi ini untuk stiker red plated body Yang ni blue plated body. Okey, dah tak keliru lagi. Boleh ditampal mengikut susunan yang dibuat kat sini lah. Okey, kita boleh ikut pada nombor dekat manual dia ni. Okey, semua ada nombor kat situ kan. Penampalan stiker ikut pada nombor dia. Yang mana nombor dia ada disertakan sekali dekat stiker ni. Itu nombor dia ni. Yang bulat-bulat ni sebenarnya ada nombor dia. Boleh nampak kan? 24, 21, 22, 26, 24. Okey, jadi tak ada masalah. Pandukan nombor ni, tengok pada manual nombor berapa stiker tu, di situlah penampalan dia. Begitulah cara-cara menampal stiker pada body Tamiya. Okey. Rasanya setakat ini saja video untuk kali ni. Saya tak sempat lagi nak buat pemasangan kita akan pasang kit ni. Kita akan posingkan macam mana. Tapi buat masa ni, untuk hari ni belum, saya tak sempat. Masih ada tugasan yang perlu diselesaikan. Jadi kita akan membuat pemasangannya pada video-video yang berikutnya. Okey. Jadi apakah anda rasa berbaloi dengan harga 100 plus untuk dapatkan kit Mark Frame Philippine Cup ni? Bagi saya dia sangat-sangat berbaloi kerana dia didatangkan dengan dua body. Maksudnya kat sini ada dua body, dua stiker, yang mana kalau Mark Frame ni paling kurang pun mesti 40 ke atas lah dia punya body kalau dibeli secara terpisah. Saya tak pastilah body yang Philippine Cup ni. Kalau yang body-body dari edisi sebelumnya memang
tak pernah kurang daripada 40 lah. 40 lebih jugalah. Ini tayar pun kalau tayar hard, super hard ni kalau dah ada tulisan macam ni kan. Cuma dia tak nyatakan lah apa jenis dia. Tapi saya rasa ni super hard ni. Memang keras betul ni. Ini super hard. Super hard ni pun paling kurang kalau ini pun dah 20 lebih ni tau. Kalau dibandingkan dengan kalau ini dengan green carbon ni semua ni. Ini dah 20 lebih, mungkin 30. Lebih kurang macam tu lah harga dia. Jadi ini pun dah 100 lebih Belum lagi chassis. Chassis ni, kalau chassis FMA ni agak mahal jugalah. Dia dalam 30 ke 40 juga chassis ni biasanya. Yang saya pernah tengok lah kalau dibeli terpisah kan. Yang ni sekali lah, dia dikira sekali kalau dibeli terpisah. Yang ni tak apalah, kita tak kira lah. Kalau gear dia ni pun ada harga dia tertentu lah kalau dibeli secara terpisah kan. Epak dia pun dah berapa juga ni. Jadi sebenarnya sangat berbala kalau didapatkan dengan harga 120, 130 tu masih berbaloi lah untuk dimiliki kit ni Sebabnya memang banyak lah. Kit ini pun dengan item code-nya 9 memang limited edition. Jadi kalau berminat mungkin kena dapatkan awal, sebab kemungkinan harga dia lebih mahal ke depannya nanti. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Diharap semua terhibur. Diharap video ini juga memberi manfaat. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang telah subscribe, terima kasih juga diucapkan kerana sudi subscribe, memberi sokongan kepada saya. Yang belum subscribe, sudi-sudilah menekan butang subscribe Bantu saya untuk mengembangkan lagi channel saya. Untuk kita terus membongkar kit-kit yang ada di pasaran secara random. Bukan kit terbaru saja, mungkin random sebab saya punya channel, sebab saya ni saya buat random saja. Kalau kebetulan kit tu barulah, kalau tidaklah. Yang lama pun kita unboxing juga. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga tiang yang 5, insya-Allah bahagia. Tamiya bukan sekadar hobi, ia juga kejuruteraan.